Halo Nas. Nas nak cakap kali ni tentang fokus pada progress diri sendiri, bukan comparison. Itulah kebanyakan ramai yang beginner buat, sebab dia terlalu nak compare diri dia yang level 1 dengan level 100. Mungkin dengar kelakar, tapi itulah yang diri Nas sendiri buat lah. So Nas nak cerita dengan diri Nas sendirilah. Bagi Nas, masa dulu kan, Nas fikir bila aku dah mula lari half marathon, aku dah hebat dah. So kita compare lah dengan orang yang dah lari half marathon yang dah kali ke 30. Sebenarnya jarak larian tu memang sama, tetapi performance tu lain korang. That's why bila korang dah mula upgrade diri korang tu, korang akan rasa hebat lah kan. Yes, tak dinafikan, tetapi korang jangan terlalu nak compare. Bila contohnya dia akan jadi dua situasi lah. Sama ada bila korang compare dengan orang yang hebat, korang akan rasa down. Bila korang rasa korang orang yang lagi bawah daripada korang, korang akan rasa hebat. Tetapi at the end, korang fokus pada diri sendiri je. Korang fokus kepada melawan diri korang yang dulu. Contohlah kan, korang dulu tak pernah berlari langsung. So sekarang korang dah berlari lah. Maybe korang dah berlari 5km, 10km, dah jadi satu achievement yang tinggi dah untuk korang. Tapi itu dah kira baik dah. Dan juga bila korang lari 5km, 10km, korang nak berlari 21 pula. So korang jangan terlalu nak fikirkan orang sekeliling. Yes, you need to know, macam contohlah kan, korang ada benchmark. Nak jadi benchmark tu okay, tapi jangan korang nak terlalu macam aku nak lawan dia, aku nak itu ni. Yes, sebab bila fikir balik agak betul untuk korang nak compare, untuk korang nak meninggikan diri korang, tapi korang cuba fokus diri korang je. Korang fokus nak baikkan diri korang, sampai kan korang tak sedar orang sekeliling korang tu dah di belakang korang. So biarlah dia ada di hadapan korang sekalipun, korang fokus pada diri korang sendiri. So contohnya sekarang korang ni dah target dah lari daripada 5km kepada 10, 10 kepada 21, 21 kepada 42. So kira dah baik kan. Untuk pace pula, contohnya daripada pace 9 korang target pace 8, 8 kepada 7, 7 kepada 6, 6 kepada 5. So dekat situ korang fokus kepada diri sendiri je, fokus. Itulah bagi Nas, itu yang jauh lagi baik berbanding korang nak compare dengan orang. So bila korang compare dengan orang, korang akan rasa kepuasan tu macam cakap jujur. So kalau korang compare dengan diri korang sendiri kan, korang akan tengok diri korang yang dah jauh. Korang dah bayangkan diri korang dah jauh di hadapan, yang korang akan rasa macam okay, one day aku nak capai apa yang aku impikan. Dekat situlah korang fikir macam aku tak boleh duduk diam. So tak kisahlah kompetitor kita tu kan, kompetitor kita kan, ataupun kawan ataupun kita punya rival macam mana sekalipun, lantak dia. Dia nak laju ke, nak slow ke, dia punya hal. Tapi korang ni target jadi korang ni nak jadi yang paling laju. Kalau nak target paling jauh. So terpulang kepada diri korang. So bagi Nas sangat-sangatlah bahagia bila korang hanya fokus pada diri sendiri, korang lawan diri korang yang dulu. Maybe korang dulu agak malas, maybe training pun kadang-kadang skip, ataupun banyak kali skip, ataupun banyak konten training kan. So korang just upgrade diri korang je, fokus. Korang tulis habit korang, okay, minggu ni, bulan ni aku okay. Sebab contohnya seminggu korang berlari 5 hari seminggu, 2 hari je rehat, contoh. So dekat situ korang tengok, okay, macam mana aku nak rehat lagi cantik tapi mengikut aku punya keperluan. So bila korang dah tahu korang punya diri macam mana, korang boleh tahu macam mana upgrade, nak scale up diri korang sendiri, korang boleh baca sebab korang kenal diri korang. Bukan korang duk push diri korang yang nak lawan dengan orang tu. Bila korang terlalu nak mengalahkan orang, korang akan mendesak diri korang yang bukanlah berada di level tersebut. So korang terlalu fake lah, bahasa mudah kan. Korang fake kan semangat korang fake kan korang punya senyuman kan, untuk nak lawan orang. So bila korang dapat lawan orang, sebenarnya korang just puaskan dopamin korang je. So bila korang dah puas, korang rasa macam best, korang rasa macam belagak lah kan. nak bila korang dah boleh beat korang punya rival tu, kepuasan tu memang akan gila-gila tinggi lah.
Tapi at the end korang sendiri macam rasa aku tak ada nak target dah. So korang sendiri kena membentukkan diri korang pun jalan dah. So jalan korang dekat mana? Korang nak pergi mana? Nak arah mana? So maybe korang punya rival tu jalan sama pada peringkat awal, tapi pada akhir dia pergi ke lain. So janganlah kita terlalu nak melawan orang lain sampai akan kita diri sendiri yang hilang. Alright. So bye bye. Assalamualaikum.